Assalamualaikum, selamat pagi. Semalam kita dapat laporan daripada Ketua Pembantu Makmal, cermin untuk kebuk WhatsApp dah tertanggal. Jadi hari ni kita datang, kita periksa lah. Jadi kita dapati memang cermin tu dah kat tepi tu. Bila kayu tu tanggal, cermin tu terkeluar lah, jatuh. Frame kayu ni pun dah tak berapa nak cantik. Hari ni hari Selasa, kita akan pergi kedai kejap beli besi. Sambungan antara kayu dengan kayu ni dia dah tak kuat, sebab ini produk kayu ni tahun 83. Jadi nanti kita akan tampal besi lah kat sini. Letakkan besi supaya pegangan dia jadi lebih kuat lah. Kita akan beli 4 besi lah, 4 keping besi untuk kita skru kan, supaya pegangan dia kembali kuat. Ni boleh naik dan boleh turun. Jadi cermin ni duduk kat sini. Inilah kebuk WhatsApp. Ni exhaust fan. Dan satu lagi di sebelah sana kan, exhaust fan nya dah tak function. Kita tak check lagi fuse terbakar ke ataupun termo fuse dia yang terbakar. Kita settlekan tu dulu. Kaca tu telah berjaya kita masukkan. Ni Pak Nasir lah. Saya cuma tolong sikit-sikit je. Pak Nasir yang utama. Jual lagi. Ni besi ni lah. Kita tambah besi ni untuk kuatkan dia ni lah. 4 penjuru lah tu, atas sana tu dengan sini. Cermin ni tadi kita dah masukkan lah. Ni lah, bersusah payah juga. Nasib baik darah dia dah berhenti. Kalau tak nampak darah tu kat sini lah. Nasib baik dengan darah putih. Kat cermin kaca tu tadi tak boleh nak masuk kat frame dia, poin susah. Ada eja-eja. Last eja tu masuk kan, tersagat sekali dengan jari sendiri. Exhaust fan sebelah sana mungkin kita sambung besok lah. Besok cuti dah. Besok Nasir cuti. Tak apa, saya buat sendiri. Cuti umum lah. Besok cuti umum, Muharram lusa kita sambung lusa. Kalau rajin kita buka lah dulu, cek apa semua yang patut. Alhamdulillah. Kita dah keluarkan motor tu. Bila dah buka ni, hidup pula motornya. Nampak tu? Pakcik tolong hidupkan Swiss.